pembatasan akan dibuka, so apa next steps Malaysia akan buat? Itu berita baik kerana kita telah hubungi juga Kerajaan Mesir tentang usaha kita untuk sama ada ala flotilla ataupun NGOs kita, dan kita pergi kerjasama. Esok tengah hari Presiden Mesir dan Sisi Abdul Fattah Sisi akan menelpon saya dari sekitar jam 2, dan di situ saya akan sampaikan beberapa pandangan lain supaya bila Rafah dibuka, ruang untuk kita bagi bantuan kemanusiaan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Saya dah berjumpa semalam dengan wakil-wakil, 2 hari sudah, dengan wakil-wakil NGOs, Ehsan, Mercy, Flotilla, semua kumpulan ini semua, dan saya katakan sebenarnya mereka mahu ubatan, makanan dan kemudahan-kemudahan asas begitu. Tak perlu perubatan, tak perlu kehadiran kita yang ramai. Itu dia sebut ke saya. Kalau doktor mungkin, even jurutera, dia ada cukup tenaga terlatih. Yang dia perlu ialah kemudahan. Kalau boleh beli di sana lebih murah daripada beli di sini, melainkan katalah apa-apa kelengkapan ubat yang boleh disupply oleh syarikat-syarikat. Jadi ini pun kena ingat juga, kena setengah orang nak pergi. Tapi orang Gaza kata janganlah pergi ramai sangat. Kami ada tenaga, kami tak ada kerja. Kami nak buat kerja, jadi biar dia jalankan. Jadi saya dah ingatkan kepada NGO nak bantu cara persiapan di sini. Jangan bebankan semua nak pergi. Kalau pergi ni saya tengok yang daftar nak pergi ni ada beribu orang. Jadi tak boleh, sebab dia dalam keadaan begitu, dia yang qualified ramai, yang tak ada kerja ramai. Bagilah bantuan supaya dia sempurnakan tanggungjawab dia. Kalau besok dia kata dia perlu, itu kita boleh runding semula. Alright.